Kalau korang ada ramai lagi, dia ada lagi satu lot yang bersambung kat sini. Kau tengok. Okey, buka puasa kat sini korang. Ini aku buka puasa kat mana? Tambun ni. Kau tengok suasana sini boleh katakan best. Kat belakang ada swimming pool apa semua. Swimming pool ada lampu apa semua. Dengan kawasan dia pun luas kak. Kat sini kau depan aku ni dia ada macam dapur. Dapur basah dekat luar ni, kau nak BBQ, kau nak masak apa ke, angkut gas sendiri, bawa dapur sini boleh, tak ada masalah, memang best kak. Lepas makan ni aku buat pergi tour tengok dalam apa ada ni. Padui. Okey, first kau boleh nampak kat sini. Okey, rumah ni corner lot. First kau boleh nampak swimming pool dia. Ini sekarang ni belah malam tau. Kau tengok lampu swimming pool dia ada berlampu dengan ada air terjun-terjun sikit situ, boleh nampak. Dengan sini ada tangga. Yang paling penting, pool ni datang dengan jacuzzi sekali Kau tengok kayu ni. Kayu ni dengan owner tu cakap dia korek daripada tanah mana entah. Lebih 100 tahun dah rasa sejarah kayu ni. Dia di custom balik jadi meja teh. Kau boleh nampak sini ada macam wet kitchen. Cun ni. Okey, jom kita turun dalam pula tengok macam mana. Orang tengok dalam dia. Okey, yang paling penting, ruang tamu semua berekon dengan ada meja pool sekali. Meja ni sampel. Sekarang aku tunjuk tengok macam mana. Okey. Dengan sini pun ada meja makan dia, ada mahjong punya table dengan ada pingpong punya papan ni. Okey, nanti aku akan tunjukkan macam mana cara pasang dia. Dan juga untuk rumah ni, yang belah corner lot ni ada 3 bilik tau. Dia boleh sewa 2 sebab dia kiri kanan 2 biji rumah, dia lekat sekali. Dia bagi dia orang kata cross lah, boleh cross. Okey. Sekarang ni aku tunjuk rumah yang corner lot ni dulu. Dan juga kamu boleh nampak dalam ni bilik satu queen bed dengan berekon di sini Okey, ada satu cermin kat sini kamu boleh nampak. Yang paling penting sekali, katil dia memang cukup selesa Homestay ni yang paling penting dia cakap tadi, katil dia ni dia ikut konsep hotel. Jadi memang selesa kalau korang tidur atas katil ni. Okey, memang best. Dengan kat sini juga ada satu kitchen kat sini, ada kowe, ada ni apa exhaust fan, dan juga ada oven, ada peti ais, dan juga ada BBQ punya ni. Okey, dan belah sini pula dia ada satu bilik lagi. Sama juga macam sebelah tadi, ada cermin dan juga katil queen satu kat sini dengan ada sedikit gantung-gantung decoration, ada aircon, kipas sekali. Dan juga kat sini pula kau boleh nampak ada satu mesin basuh dengan pengering. Tak payah nak sidai-sidai baju korang, tak basuh, keringkan terus. Okey. Dan juga ini pula master bedroom dia. Kau boleh nampak. Okey, dalam bilik ni ada satu queen, satu single, super single kat situ dengan ada cermin, dan juga tapi bilik ni dia ada private punya toilet. Okey. Kau nampak? Dengan ada water heater, complete lah semua apa yang ada. Patut ada, dia semua ada. Memang boleh katakan cantik ke. Lagi satu yang paling best kat sini apa? Dia punya ruang tamu ni, bila kau tutup lampu kau duduk lepak sini, sebab dia ada bubuh lampu kuning tu, jadi suasana dia memang cukup selesa jadinya. Okey, kat sini kau boleh nampak ada karaoke set dengan ada TV, dengan ada dia punya soundbar ni. Kau tengok sampelnya meja ni sekarang ni memang nampak macam pool kita pusing. Okey, dia jadi binatang ni pula. Okey, binatang ni aku tak tahu apa nama. Kalau korang tahu boleh type di ruangan komen. Tadi korang tengok pool dengan binatang tu kan. Sekarang dah bertukar jadi pingpong pula weh. Power weh. Dan yang ini untuk lot pertama untuk lebih kurang 8 hingga 10 orang. Kalau korang ada ramai lagi, dia ada lagi satu lot yang bersambung kat sini. Korang tengok. Okey, ini pun sama juga. Korang boleh nampak masuk dalam. Belah sana tadi dia ada karaoke kan. Sini dia ada game cakap. Kau nampak ada game, lepas tu ada TV apa semua. Dengan sini ada satu sofa sama dengan ada satu yang bola sepak ni. Ni yang padu. Sini ada satu meja makan dan juga ini bilik dia. Bilik dia lebih kurang macam sebelah juga. Untuk master bedroom ni ada satu super single dengan satu queen kat sini. Kau boleh nampak. Okey, dengan ada aircon, memang aircon dengan kipas semua ada, dengan ada private bedroom dia ni. Nampak? Okey. Dan semua juga kita pergi bilik sebelah ni pula. Ada aircon, kipas dengan ada lampu tidur ni dengan satu queen size punya bed. Okey, dengan bilik nombor 3 dia pula. Sama juga ada aircon, ada lampu macam ni. Okey, dengan queen size punya bed satu. Dan juga bilik nombor 4 dia. Sama juga queen size punya bed dengan ada lampu, aircon, kipas semua ada. Okey. Jadi untuk lot ni pula dia ada 4 bilik. Untuk lot sebelah tadi ada 3 bilik. Jadi kalau korang sewa dua-dua total dapat 7 bilik. Kat sini pun ada pengering baju satu dengan banyak storage kat sini. Sama macam sebelah juga. Sebelah pun banyak storage macam ni. Okey. Dengan ada dry kitchen satu kat sini, peti ais, meja, oven dengan ni kowe. Itu yang paling best sekali. Power kan. Untuk bahagian luar ni macam 3 bilik tu dia tak ada private bilik air. Bilik air dia dekat luar Okey, ni ada satu bilik air dekat sini. Untuk master bedroom dia ada bilik air satu untuk private untuk dia sendiri. Okey, ni dia geng Ampang Ipoh Private Pool Homestay. Bagi aku boleh katakan selesa juga, dengan harga dia pun boleh katakan baloi, dengan banyak bilik dia. Itu yang paling penting, facility yang cukup banyak dan juga mudahkan korang untuk datang stay kat sini. Dan juga sini pun dekat juga dengan macam-macam pusat pelancongan, macam contoh Pomelo Garden, Lostwood Tambun pun memang dekat juga, dan juga majak banyaklah makanan-makanan yang ada kat sini belah malam ke siang ke. Okey, jadi kuasa korang boleh datang cuba tengok. Okey, untuk contact information aku akan letak di ruangan komen. Okey, korang boleh PM dekat situ, ataupun TikTok pun aku letakkan nama sini. Okey, nama TikTok korang boleh PM dekat TikTok dia. Power Gila aja handai korang.